ada satu kisah ni saya nak kongsikan supaya mungkin boleh dapat pengajaran kepada semua kan. Kisah ni lah waktu kami nak buat pemilihan petugas pada umrah Ramadan tahun lepas. Sepatutnya kami memang dah pusing-pusing berapa ramai jemaah kami, 152 jemaah. Kami dah susun memang hanya 3 bas sahaja. Memang hanya 3 bas. Tapi tiba-tiba ada seorang lagi. Kita punya tim ni yang memang hari-hari mulutnya hanya cakap nak pergi umrah Ramadan, nak pergi umrah Ramadan. Dia sampai macam dia dah ada niat. Tapi kita pun tak boleh nak bantulah sebab umrah Ramadan ni umrah yang sangat-sangat popular lah. Popular. Kami letakkan di Hanif, kami letakkan macam umrah special case. Dan saya nak beritahu petugas kami ni dia hari-hari bercakap nak pergi umrah. Dia suruh jemaah dia doakan semua. Dan kami macam yalah rasa berat hati lah kan bila nak umumkan yang dia tak dapat pergi umrah. Tapi last minute betul-betul last minute kami dah settle susun semua. Tiba-tiba ada satu perancangan baru ialah untuk kita pecahkan kepada 4 bas. Masya Allah. Sebenarnya memang saya dah cakap lah, memang kita 3 bas sahaja, 152 jemaah dah cukup dah semua. Tapi Allah nak susun kan, tiba-tiba ada satu slot kekosongan. Dan nama dia lah yang naik untuk pergi umrah Ramadan.